Hari ni Kak Syaz nak pergi ambil telur. Tapi tengoklah. Lompong dah Aduh. Inilah dia. Pintunya kena ditukar. Tengok tu. Tak apalah. Nanti kita tukarkan. Dah roboh dah pintunya ni. Jom kita masuk. Alright. Banyak sangat. Tengok. Ni. Kalau Kak Syaz kutip ni. Kenapa Kak Syaz mesti basuh? Sebab kotor. Okey. Telurnya tak banyak. Sikit je. Ukur bulunya kan. Itu je. Ini telur semalam. Tapi sangat-sangat tak banyak lah. Ni je. Lemak. Tengok ni. Mereka dia nak makan sebenarnya. Ni first batch Kak Syaz belah hari tu. Berapa ekor ni? Agaknya dalam 50 lebih kot. Ni memang Kak Syaz letak macam ni. Mereka kan suka bertengek kat situ. Kemudian membuang. Jadi yang ni nanti Kak Syaz akan, bila dah kering, kita akan masukkan di dalam guni. Dan kita akan jadikan baja. Baja organik lah. Biasanya Kak Syaz akan baja dekat pokok sawit, dekat buah-buahan. Biasalah reban ayam kan memang nampak kotor. Maaflah ya kalau kurang selesa dengan video Kak Syaz kali ni. Oh ya, kejap ya. Takut mereka ni terkeluar lah pula. Ni. Yang bawah tu adalah itik penelur. Sekarang ni itik penelur pun kurang ni. Kurang bertelur dah. Tak tahulah kenapa. Mungkin ada masanya lah. Lama juga Kak Syaz tak buat kerja kutip telur ni ya. Alright. Kita nak pergi kandang sebelah tengok berapa biji pula telurnya.